bawah ni. Ha? Ada. Ada. Kenapa berbongkok? Dah tu macam ni. Oh, dah tua macam tu? Oh, tak boleh eh? Gimana? Siapa nak kata ni? Puan ke abang? Dia. Bawa puan dulu. Okey, bawa puan dulu. Good. Stand ni. Stand. Okey, tekan. Sekalian bang saya betulkan sarang akak semua kan? Santai. Mana mic bang? Ibu pasang. Ini awal ni kontrolannya. View. Sakit. Kalau ni kita je lah. Ha? Pak Mi pakai agak mas dah. Cek suara apa? Cek. Yang dekat main sebelah tu lah. Hmm. Lepas tu saya tengok ada daru ada orang tua lah. Macam ni aja lah. Bongkok lah. Orang Thailand juga. Orang Kelantan. Orang Kelantan. Kita tak terkurang tu lah. Ni handphone ni pegang lah. Jangan tak. Tak apa, sekejap ibu buat. Jangan nak pusing sana pusing sini. Saya nak pegang tak apa. Ni. Tengok sini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Mak ya. Cek kat TikTok tak suara. Ni cek TikTok ni. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina huwa ghafurur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina huwa ghafurur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Jadi cepat tinggal kat tu. Ayo nak.
Dah tua-tua pun masih lagi menganiaya orang lagi. Kita cakap kamera tu letak baik belakang. Masya-Allah. Ya, selamat malam nenek. Panggil apa mbah ke panggil nenek panggil apa? Wok. Oh, Wok. Panggil Wok. Masya-Allah Wok. Wok boleh ke lawan dengan saya? Tanya Wok boleh ke lawan dengan saya? Tadi bukan main tadi. Tadi tak apa, macan harimau. Ya. Yeah. Kejap lagi masukkan harimau tu lagi semua. Masih penghulu-penghulu harimau tu masukkan semua kat sini. Tengok depan ni InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya nak bawa keluar semua yang ada dekat bahu dia, dekat badan dia, di belakang tu semua saya bersihkan semua. Engkau mulai hari ni duduk sini jadi cleaner kat depan ni. Tak payah kau ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Ayuh. Bismillahirrahmanirrahim. Panggil kodam-kodam kau semua duduk halang kau sana. Ya Allah ya Tuhan ku, berikanlah kami ya Allah kuatan ya Allah. Kalimat la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ya Allah. Waktu biar ukut airin wa arjulun wa ta'antu billahi wa kafa billahi wakila. Hamim amami hamim yamini hamim shimali hamim warai. Hamim fauki hamim tahti wa bi alfi wa Sa'dulung ya Allah. Pulau. Gawe bumi papitung dan langit sapitung. Allah turunkan apa alazina aku turun tengah hijagat. Wujud alif ikunullah. Kang semua depan ingragaku. Ngapsira kesani Allah. Kembungkan kesani Allah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Patah kau. Patah kau. Itu diambil nanti. Allah, ya Allah, sakit aku lah. Sambung sendiri. Panggil kodam-kodam kau, sambung kaki kau semula. Panggil. Bismillah. Inna fatan laka farul. Pus sebelah kau. Patah sebelah dah. Patah sebelah. Dah putus-putus. Bismillah. Ya ya. Bismillah. Inna fatan. Patahkan sebelah ya Allah. Patahkan ya Allah. Tak boleh bangun kau. Patah ya Allah. Inna fatahna laka fathah mubin. Allah. Ayo terus. Bismillah. John Michael. So, nak Michael. Panggil kodam-kodam kau semua bersusun itu. So. Ya. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Tuhan. Ya ilahi. Lekor mama pa. Yang pergi. Lai koi. Tu teacher kai. Si. Ya Allah. Leka mama ko si. Inna fatahna. Lepi kai bahasa kai. Sai mai ko pakai mai ki. Lai. Si. Ayo bang, tolong bang masuk ke sini bang. Ya pramai. Dewi angkat Dewi. Bagi Zohimi kawal tu. Ya pramai. Pegangkan ni kau. Lai ko besok. Saya ambil bahu dia. Sai mai ko. Saya Maiko macam ni. Sini. Ya. Malam ni titik terakhir kamu duduk di rumah di badan ini. Pusing belakang Dewi. Pusing belakang sini. Okey, titik terakhir dulu insya-Allah. Makanan kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Hurimat alaikumul maitatu waddahmu walahmu khinzir wa ma uhilla lil ghairillahi bih. Hurimat alaikumul maitatu waddahmu walahmu khinzir wa ma uhilla lil ghairil bekas muntah ini. Hurimat alaikumul maitatu waddahmu walahmu khinzir wa ma uhilla lil ghairillahi bih. Hurimat
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Siapa? Pegang yang ni. Ini habis. Ini benar-benar kamu rasakan kan? Kamu ke mana-mana, bukan main kau. Bukan main sombong ke mana-mana bang ya. Ke mana-mana pusing dia. Ya. Tak mau dia, degil dia. Oh, Wok, panggil apa Wok tadi? Gimana Wok? Mau lagi Wok? Lanjut lagi kita, lanjut. Kami malas lah Wok, kamu pun dah tua Wok. Kamu cabut lah Wok. Habis semua tadi dekat rumah tadi pun dah habis saya kerjakan, tak ada dah. Habis lah Wok, kau punya sarang-sarang semua tu aku dah habiskan dah semua. Goreng semua kau bawa balik, goreng semua. Panggil dia balik semua, pergi duduk masak rumah kau jadi cleaner. Jangan kau sibuk-sibuk kat rumah dia lagi dah. Kau dengar tak? Mak dia ramah musuh. Mak dia ramah musuh. Orang sakit hati dengan mak dia. Itu urusan dia dengan Allah Ta'ala. Kamu jangan masuk campur hal dia. Rumah tangga dia, keluarga dia, biar dia uruskan Allah Ta'ala. Kami ada Allah Ta'ala, kami tak perlu kau. Kau makhluk, kau pergi duduk dengan Tuhan kau. Tak payah kau nak bercampur-campur dengan kami. Dengar tu baik, insyaAllah. Ni minyak ni kalau kau degil, aku taruh lagi minyak ni. Biar kau rasa macam mana sakitnya engkau menyakiti orang lain. Macam mana rasa kau menyakiti orang lain ni. Minyak ni. Asbab minyak ni, kau tahulah macam mana. Sakit kan? Ini minyak aje. Kenapa kau sakit? Aku minyak aje. Nangis ke ketawa? Macam mana? Sarah? Tapi jangan sombong dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang di kepala ni keluar semua lewat nafas, lewat lambang ya, pegang ya. Lemah dah, lemah habis. Habis dah, Wok dah lemah dah. Tadi harimau lah, kangaroo semua ada. Sekarang jadi kucing lah semua. Wok, syahadah Wok. Syahadah Wok. Kita syahadah ya. Nak balik. Dia balik. Tak balik. Wok, di atas langit masih ada langit Wok. Makanya jauh jalan sikit, jangan duduk dekat Kelantan ni, jangan duduk kat mana-mana sana timur timur, jalan sikit Selangor sini tengok. Sakit aku Jumpa aku. Ya. Jumpa aku. Dia bayar 3,000. Dia bayar 3,000. Sikit lah. Sikit dia 3,000. Orang pun hidup lagi lah mati-mati kan. 3,000 sampai 21,000. Dah suruh mati mak dia. Mati tak? Tak mati kan? Aku tak ada nafsu. Ayah aku dengan anak-anak dia je. Sebab tu tak boleh Wok. Lemo punya ilmu tak sampai lagi atas. Belajar lagi. Sebab tu bila kamu salah pilih mangsa, kalau bangsa berjumpa dengan orang yang betul, inilah padahal dia makan diri balik. Tadi yang dekat rumah tadi yang jumpa paku-paku semua benang-benang tu kerja kau lah tu. Tak. Habis siapa punya kerja? Bela dia. Kenapa orang semua berbakat ramai-ramai jin toncet ni semua duduk berkumpul kat depan rumah dia? Kenapa? Sebab engkau yang bawa setan tu ke rumah tu. Nampak orang nak dia. Iyalah, dia nak dia sebab kamu lah, kamu yang punya dulu. Kamu yang sebab bukakan pintu tu, dia orang jin lain masuk lah. Betul, aku
bukan. Jom sekarang ni kamu syahadah dulu. Ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu. Aku tak pandai. Tak pandai tak apa, mai aku ajar kau. Pandai dah. Alhamdulillah, bagus. Kau tak pandai aku seksa kau, kau. Sampai kau masuk Islam, sampai kau tausiah. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu. Cepat, asyhadu. Kamu cakap cepat. Lagi besar aku punya kuat tadi. Asyhadu. Allah. Ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Selamat datang ke dalam Islam. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Syukur. Baik, Wak. Jin-jin kamu semua dah masuk Islam. Jadi kamu pun cabutlah semua yang ada tubuh dia, keluarkan semua. Yang di rumah juga ambil semua. Jangan kau cuba-cuba nak mengganggu dia. Kenapa? Aku pesan, kau belum jumpa lagi orang yang di atas kamu, ilmu yang di atas kamu, maka kamu berjalan jauh sikit. Maaf lagi. Selalu pada rumah dia tu selalu hantar benda. Itu sebab tadi tu saya pergi ke sana tadi tu. Sebab tu saya ke sana tadi, saya letakkan tadi malaikat-malaikat masalah. Ni anak saudara dia ni. Dengan bini dia ni. Dia sakit hati. Nah, itu kerjanya hati dia. Sakit hati itu antara dia dengan Allah Ta'ala. Engkau yang jadi hakim tengah-tengah tu kenapa? Dia nak buat sampai itu. Sampai dia anak-anak dia susah dah. Dia buat tu. Yang Dia kau, buat sendiri. Ini dia yang hidup untuk buat sendiri. kamu degil aku bagi minyak lagi. Aku bagi tahu. Buka tangan kamu. Buka tangan kamu. Aku titip minyak lagi sikit je. Ambil sikit je. Maka jangan sombong-sombong. Dengan baru dengan minyak ini makhluk Allah Ta'ala. Itu pun kau dah menggelupur yang tu. Macam mana kamu nak apa? Apa kamu nak? Darah anjing, darah babi, darah apa? Semua mau? Tak sih. Mau? Tak sih. Kan makanan favourite kau. Tak nak. Aku kan sudah dah. Oh, Alhamdulillah, betul kau Islam dah. Habis dekat sana? Dekat mana tu bang? Mana? Tumpat dekat Palipang. Tempat tu? Black lah. Ha? Black. Black Bear? Itu nama tempat dukun kau tu? Tak ada. Kampung ni. Oh, kampung dia. Alhamdulillah, okey. Tempat aku yang asal ketik. Yelah. Dah demo lo ni tak 10, dah tak kuat lagi dah. Semua ilmu-ilmu kau tu dah dicabut. Habis cabut semua dah. Sikit cuba tengok jadi harimau, tengok. Jerit lagi harimau tadi. Panggil harimau lagi macan tadi. Tengok, aku tengok. Ada. Ya balik lagi. Dia balik tempat dia dah lah. Gigi dia cabut dah jadi kucing dah kan? Sebab tu jadi kucing dah kan? Jadi ni bakak ni dah sihat, badan dah sihat kamu. Tak payah lagi kamu dah nak menghantui fikiran dia, keluarga dia. Tadi tujuan aku ke rumah tu aku nak tengok sama ada engkau ke ataupun ada jin-jin lain yang menghantui dia. Oh, ternyata memang kamu daripada keturunan tadi tu duduk dekat belakang rumah tadi tu. Itu yang paku ikatan tu korang punya kerja lah semua tu. Aku. Bukan aku. Ya, nanti. Orang tolong dia. Menuduh pula dah. Jin ni tuduh menuduh korang ni pakat-pakat semua nak pening dengan kami je. Tak apa Dia tak apa. nak kawan aku juga. Memanglah dan kau satu bangsa dengan dia. Begitulah. Aku tak suka orang yang jahat. Hati busuk. Habis orang yang buat muda jahat ni. Pun. Kalau kau baik, Dia kata belas aku. kalau kau baik, kenapa kau tak nasihatkan jin-jin tu juga kalau kau sama? Aku kan sama dengan dia. 2 kali 5 kau kan? Gitu. Tapi aku tak nak dah. Aku tak sih. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Aku tahu kau memang umur panjang sampai hari kiamat. Aku nak balik ke aku. Aku tak sih duduk. Aku tak sih duduk api kunci. Ni muak aku udah pelepah aku. Ni aku boleh hebat dah. Ya, nipu-nipu nipu bawa kat Kamu sini nak lagi. balik, kan kamu dah masuk Islam ni. Kamu tak payah balik ke dukun kamu. Kamu pergi kat belakang masjid tu. Waktu solat, kamu solat. Nanti ada yang imam kamu. Ikut bangsa-bangsa jin yang soleh, yang sebangsa dengan kamu. Waktu soleh kamu solat di sana. Waktu puasa, kamu puasa ikut jin-jin yang soleh. Ingat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan mereka beribadah kepada aku, Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak payah kau balik ke dukun kau, nanti kau jadi budak lagi, dia suruh kau pergi buat apa. Jadi tak payah. Habis kerja kau ini pun kau bernasib baik kerana kau dah diislamkan dan kau pun dah, kau tengok berapa cerahnya langit, kau tengok berapa cerahnya keadaan
Bismillahirrahmanirrahim. Tengok di atas, Allahu nurus samawati wal Allah. Tengok di atas, tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok. Kalau tidak kau gelap je kan. Kau tengok berapa cantik langit tu. Berapa langit nampak? Allahu nurus samawati wal Allah, pemberi cahaya pada langit dan bumi. Indah. Ya begitulah bila kau masuk dalam Islam, semua tu rasa indah. Tapi kalau kau dalam kegelapan tadi tu, dari hari yaumil akhir nanti kau akan diseksa. Kau akan sebagai apa? Kerana itu jadinya iblis akan anak Tuhan ni akan diseksa. Sebab tu tadi dengan Nabi tarbiyah kau dah siap kau untuk masuk memeluk Islam. Agar kita sama-sama menjadi umat yang Allah Taala tidak tak bukan wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun, tidak kuatkan jin dan manusia mereka beribadah kita kepada Allah Taala. Tak boleh lagi dah kacau umat Muhammad, tak boleh lagi dah masuk dalam tubuh-tubuh sesiapa sekalipun. Tak boleh lagi dah. Boleh jadi tu. Jadi ya, tadi dah syadah kan, tak jangan lagi buat macam tu insya-Allah. Baik ya, kamu pindahkan kamu ke sana ya. Mana kain apa tadi? Kain kapan ni? Pasti. Bara'atu minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtu minal musyrikin. Bara'atu minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtu minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa dzalika umirtu wa muslimin. Mas. Kita tangan sini tengok. Oh, wah, alhamdulillah, lega. Lega puan. Ini lega, alhamdulillah, syukur. Cuba rukuk tengok, rukuk. Rukuk. Allahu akbar, okey. Okey, Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Ke sini puan, ke sini. Dewi, bukan tuan ni. Puan, itu Kaabah sana Kaabah tu. Sekejap. Sabar. Tadi kan saya tadi belum habis lagi tadi. Okey. Okey. Dah. Tu, dah sambung dah kaki tu. Kalau kita tak selagi tak sambung kaki dia, tak boleh bangun dia. Tak boleh jalan dia. Patah dah putus. Ayo rukuk. Alhamdulillah. Rukuk tengok alhamdulillah. Okey. Terus. Tu Kaabah sana Kaabah tu. Memang itu memang kiblat tu. Okey, itu kita Kaabah. Baik kepala ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Dah banyak juga lah masa saya berkahwin dengan dia. Dewi, pergi letak mic. Pergi apa? Pergi apa? Kawan. Macam mana puan perasaan? Apa lega lagi pergi akak ni akak? Rasa betul-betul lain. Tadi masa kita kat rumah buat mandian, pembersihan sebagainya itu, ada rasa yang keluar tadi? Ada rasa seperti yang keluar? Tak sambung macam ni lagi. Sini rasa lagi rasa Lagi besar lagi. Positif dia lebih besar lagi. Lagi kuat lagi rasa daripada. Subhanallah, alhamdulillah. Ini semua ingat izin Allah SWT. Ini semua sebab apa? Sebab suami puan sangat-sangat supportif. Ya, Itu memahami, menyayangi puan. Dia bagi puan sokongan dan dia faham puan sakit, dia puan perlu dibantu. Ya, Suami betul. puan yang sangat-sangat layak, hebat. Suami sangat hebat suami saya. Terima kasih, Saya bang. memang respect abang. Sebab abang supportif, abang terus dukung suami isteri. Abang tahu kakak tak macam ni. Sebab ada gangguan tu lah kakak berubah. Dan abang tetap istiqomah bantu bagi sokongan dia. Saya kahwin dengan dia pun saya tak kenal. Dia tak tahu saya sakit. Dia tahu dia boleh terima saya. Kakak tu orang hebat. Sebab tu kakak tu ditemukan dengan abang yang hebat ni. Nampak tak? Ya, betul. Ya, subhanallah. Ya, jadi akak rasa apa lagi? Lapang lah semua. Alhamdulillah lapar, syukur ingat. Syukur alhamdulillah. Pertemuan kita semalam tu sebenarnya tak dirancang. Saya lagi sedang tengok live tu, jadi ada terima call. Saya terima call tu saya ingat daripada WhatsApp. Tapi ternyata call tu call biasa, bang ya. Call biasa, suami call saya. Yalah saya suruh dia. Cakap dia typo tak angkat. Tu bayar penuh kak, penuh tu. Saya cakap cukup lah. Pendaftaran tu penuh orang tu. Ya betul. Betul lah. Ustaz tu angkat kan. Pindah mic lah. Alhamdulillah tu yang tengah buat appointment tu nak buat appointment kan. Ya alhamdulillah, alhamdulillah syukur. Dah merata dah saya, ya Allah, Tuhan dah tahu. Nak cerita Allah yang lebih tahu apa yang saya rasa.
Tak apalah puan, itu rezeki puan sedekah kan semua tu. Untuk kesihatan dan rezeki suami isteri. Ya, Macam betul. tu, hari ni rezeki saya dapat rezeki pada puan suami isteri, puan dapat rezeki kesihatan lewat asbab jumpa Azam. Itu Ya, aja. syukur Alhamdulillah Semuanya dapat Allah jumpa Ta'ala dengan izinkan. ustaz ni. Subhanallah, syukur, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kalau puan tak ikhtiar, saya pun tak tahu apa-apa. Dah lama sangat. Sejak zaman anak dara lagi saya. Oh, dah mana darah ya? Oh, tadi kakak ada maklumkan tadi, adik-beradik puan tadi tu. Tiga orang tu. Oh, tiga-tiga tu sakit-sakit semua tu. Berobat tu, tiga tu kira pindah rumah lah. Duduk mamak dara tiga kan. Lepas Pindah. berobat tu, yang tu hilang. Lepas ni, yang kakak sulung kan. Yang kakak tu 6 bulan je. Yang kakak sulung ni, berobat dia, dia lompat kat kita pula. Tapi kakak yang sulung ni elok kita. Sampai sekarang tak. Itulah. Ikhtiar tak berhenti. Kakak cuba goyang puan macam ni. Kuat-kuat tengok. Tengok. Ada pening tak? Tak ada. Hilang. Dah habis dah. Dah habis. Subhanallah. Alhamdulillah. Rasa mana bekas-bekas je lah. Alhamdulillah. Syukur. Tapi puan tak boleh macam ni ya. Ini nanti puan ada minum air daun, kita buat air daun ceri minum tau. InsyaAllah. Minum air daun ceri, rebus minum. Kerana saraf-saraf tadi tempat tinggal jin-jin setan itu dah jadi dah kendur-kendur, kecut dan juga itu ada banyak racun-racun bisa dalam tu. Nanti menjelang 2 minggu, 3 minggu nanti puan dah rasa sihat, lega betul-betul nanti dah semua. Ya, Alhamdulillah. Syukur. Allah Tuhanku, syukur. Tak pernah lagi Macam mana kita buat kenduri ke nanti? tak pernah lagi saya rasa macam ni berubah. Subhanallah. Tadi tu lauk, tadi tu kan bang ya. Di atas langit tu masih ada langit macam tu. Jadi kita ni ilmu kita ni setitis air di lautan paruh burung tu aja. Yang hebat tu bukan ilmu, yang hebat tu adab. Jadi orang yang beradab pasti berilmu. Orang berilmu belum tentu beradab. Jadi tengok tadi cara dia masuk tadi, dia pun mengajuk-ngajuk, bongkok-bongkok depan saya sampai sana tadi. Nampak tak tu ngejek-ngejek saya lah tu. Oh ya ke? Ngejek kan dia kena goreng tadi. Itulah. Sebelum ni pun buat pun bokok tiga. Dia buat mak dia kata macam tuan dia ni kan. Dia Janji saya tadi kan bang, kalau kita kemari habis selesai. Kalau sana tadi banyak gangguan jin-jin yang di luar sana tu yang ganggu sana tadi, kita tak boleh fokus pada dia. Ya. Sekarang dah 3 minggu tengok datang. alhamdulillah. Ya, boleh boleh. Saya datang sini 3 minggu. Kita tengok balik macam mana. Kak Dewi ada buka tak pada hari tersebut? Saya dulu berobat kan, buang tu lain masuk. Buang tu masuk pada. Sebab macam ni Kak, saya bagi tahu. Orang yang dah gangguan ni memang dia dah terbuka walaupun ustaz mana-mana dah tutup, tapi kita ni sensitif. Contohnya kita pergi tempat-tempat yang bagus, itu akan cepat kena. Contoh rumah hutan, sungai, sensitif. Lagipun kita macam rumah sewa. Rumah kita ni dianggap dah cantik. Bila rumah sewa tu orang keluar, yang beratur tu banyak. Contoh ustaz dah bersihkan rumah tu kan, macam dah bersihkan, dah cantik, berapa banyak orang beratur. Sebab tu Tuan Azam kalau lepas rawatan, dia bagi zikir untuk diri. Macam tu. So beramal lah. Ya betul. Tapi Sembahyang jangan tinggal. Lepas tu kalau kita rasa nak marah tu, kita kawal. Macam kita istighfar, kita ambil air wudu, jangan bagi. Nanti cepat masuk benda lain tu. Ada sekali tu pergi zoo kan. Dia mudah. Tapi tu lah, baca-baca Oh ustaz. ngaji. Dia dah mengatur. Dia dah mengatur nguak. Bukan baru nak zikir je. Sebab tu kalau orang tak boleh tidur, guru pesan tu buka lembaran Al-Quran tu satu daripada Al-Fatihah, Al-Baqarah tu baca satu lama ngantuk ni. Jadi lama-lama boleh tidur. Kan tadi Bakrah tadi tajwid tadi tu mempunyai energi kepada badan kita. Kalau kita ada benda tak baik tu dia, lama-lama kita mudah tidur. Kerana tadi tak boleh tidur juga tu masalah tu. Demensia, orang kata kan dah tua-tua so tak tidur tu, amalkan tu insya-Allah. Sebab dia buka tu. Dia tak, walaupun kita hafal hafazan, hafal surah 1, surah 2, tak boleh kena buka juga. Buka halayan tu buka, sekejap tengok. Al-Baqarah tu kan baca, Al-Fatihah tu baca, semua baca, tengok tu, patut tengok itu. Zat dia masuk ke energi tu, masuk ke hormon badan kita. Itu akan membaiki hormon saraf kita semua. Macam anak dia yang apa AU tu kan. Dia pun kadang payah nak tidur tak, tapi bila kita baca ngaji ke apa kan, tiba-tiba tidur itu kan. Itulah. Masalah saya ni mata jadi berair kalau kita baca kau ngaji kan, dia berair pedih. Lepas tu kita zikir ngatuk nguak tak berhenti. Alhamdulillah, tapi tak ada lah. Kenapa? Itu yang duduk kat kepala yang tapak tadi tu kan, dah selamat dah.
Syukur lah ya Allah ya Tuhan. Tapaknya kita dah selesaikan. Yang penting kat rumah tadi tu. Tapak yang kat rumah, kat bawah pokok pandan tadi tu. Pokok pandan tadi tu. Kenapa saya merasa begitu? Ada panggilan energi daripada bawah pokok pandan tu. Kalau kita buang, bersihkan, taruh garam, bersihkan tadi. Tengok, kakak pun tiba-tiba dah boleh makan, minum air doa tadi. Kalau tidak, tak muntah-muntah makan air doa. Nak baru dah. InsyaAllah. Dia suruh main tu buat ni. Amin. Semoga Allah mabulkan doa. Alhamdulillah. Jadi itulah Puan, perjuangan kita hari ni tu saya cakap dengan Kak InsyaAllah mulai malam ni titik akhir. Selesai semua kan. InsyaAllah semuanya titik akhir malam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma likulli da'indahu, tidak aku turunkan sebarang penyakit melainkan bersama dengan penawarnya kecuali mati. Jadi mungkin 20 tempat akak pergi, 21 tu yang Allah jodohkan. Gitu. Tapi Allah bukan suruh kita buat macam mana, Allah suruh kita ikhtiar. Sampai 70-80% kita ikhtiar, baru kita tawakal minta Allah. Ini kita baru ikhtiar 10%, 5%, baru kita dah mengalah, tak mau lagi dah. Perjalanan jauh, penat dan sebagainya. Tak boleh, kena ikhtiar. Akhirnya kalau tidak, tak bertemu kita. Betul. Kalau abang pun tak bagi sokongan kan, alah, bini aku sakit dia, apabila akhirnya kakak sakit terus. Yang lebih parah lagi nanti, ini yang kita nampak ni psikisnya dah, gangguan dah mula mengganggu tugas dia. Kadang-kadang jiwa kita pun menjadi sakit. Jiwa sakit kepada. Saya satu kes macam kakak di Manong. Puan Fatimah katanya. Puan berapa ni Manong tu Dia masuk live saya semalam itu. Semua sama daripada itu 32 tahun. 32 tahun tak buat tugas sebagai seorang isteri. Dia jemput saya ke rumah dia kemari dulu. Lepas tu baru saya pastikan ni kena rumah jauh tu Manong tu. Hotel saya kena balik ke Ipoh. Daripada Kampung Gajah tak ada hotel, saya kena pergi ke Ipoh. Jauh. Jauh. Jadi tapi dia sanggup bawa saya ke sana, saya pergi sana. Malam-malam saya pergi sana. Pukul 1 pagi saya bersilat dengan dia kat luar. Perempuan tu saya bersilat dengan dia. Tengah-tengah malam kilat-kilat, ada video yang kilat-kilat tu dengan dia lah. 32 tahun dia tak buat tugas sebagai seorang isteri. Isteri tak layan suami, isteri tak masakkan masakan kat rumah, anak-anak pun tak layan. Bayangkan. Dia dah ganggu mental. Betapa suami dia tu sabar sampai bawa dia kemari rawatan lah. Saya sebabkan dia teruk sangat kat itu, maka saya terpaksa pergi ke sana. Kayak gitu. Alhamdulillah lah Kak, itu semua jalan kita untuk kita bertemu jodoh. Saya kahwinnya dia pun juga lebih juga macam anak tu ke kita mengandung pun tak lain. Dah tak sama macam nak tarik nafas kada semput, kada Allah Tuhan lah tahu. Mesti Allah nak bagi sesuatu yang hebat untuk Puan dengan abang. Mesti sebab tu Allah bagi ujian sekarang ni dulu supaya kakak nanti ke depan lebih hebat lagi. Terima masalah besar, rezeki lebih besar. Amin. Kakak dah tahu nak sedekah kat siapa, dah tahu berbagi kat siapa, tak kedekut. Tak orang kata tak gelap duit, orang kata tu kan. Rezeki dah curah-curah lah maksudnya. Jadi tak tamak duit, tak gelap duit, boleh bagi adik-beradik, bagi siapa yang akan nak sedekahkan begitu. Jadi daripada akak sakit hari ni, akak boleh faham perasaan orang-orang yang lemah-lemah ni. Bagaimana dia disakiti, bagaimana yang tersakiti, agak lebih faham jadi. Hikmah dia, kita ambil hikmah dia. Ya, insyaAllah. Bersangka baik kepada apa yang Allah berikan kepada kita. Betul. InsyaAllah. Terima kasih banyaklah Ustaz. Ya, terima kasih banyak-banyak abang juga dengan kakak saya juga. Saya yang patut terima kasih, besar hati sangat Ustaz tolong saya. Bukan main susah saya. Nak dapat ni rawatan ni kan mana-mana. Nak tanya dia dulu, dia pun sibuk juga hal kerja kan. Alhamdulillah Tuhan pemudahkan jumpa dengan Ustaz ni. Subhanallah. Gerak hati. Saya yang berterima kasih, bukan Puan yang terima kasih. Saya pun Amin juga lah, syukur lah sangat. Inilah rezeki bersama. Alhamdulillah. Inilah penyelesaian yang terbaik, yang indah orang kata. Saya dulu macam orang kata duduk dengan air mata je. Sesuai saya hijrah mari sini ni. Di Kelantan. Saya duduk dengan air mata je duduk masa saya sakit tu. Kata bawa diri, kata jalan hijrah sini. Saya temu jodoh dengan dia, saya duduk dengan mak saudara, dengan mak sepupu. Temu dengan dia. Saya tak kenal, saya kahwin dengan suami saya ni. Ayah dia yang tak kira. Orang kat bang orang Kelantan juga? Orang Kelang Orang Pedelik. Merentas negeri. Kononnya hijrah lah. Duduk sana kak. Tuhan lah tahu. Kata macam kena kurung duduk dalam rumah. Mas saudara dia pun nikah dengan saudara juga. Dengan saudara saya. Tak tahu lah pasal masa mula-mula tak tahu lah. Tapi cerita-cerita baru tahu. Punya saudara juga.
Ustaz boleh tanya tak? Boleh, Puan, boleh. Kalau hak ke pusaka tu macam mana? Ada kat rumah tadi ke? Tak ada, dekat Kelantan dulu mari. Lepas tu kak, orang tu cakap gini, orang cakap Itu gitu. nanti part 2. Part 2. Part 2. Sebab yang kat rumah tu ada macam mata lembing je. Ya, itu part 2. Oh ya ke? Part 2 tu bahagian mistik itu kita part 2. Kita kalau tak ada kegunaan, kita tak perlu simpan pun benda-benda yang Mak saya tu macam mana? Ada pelik tak? Memang memang dukun dia. Masa Nenek sebelah mak lah. Memang dukun dia. tak perlu. Sebelah ayah tu Kat ada. mana Kelantan tu? bagi kat dia dia Kelantan cakap. Palik Bang, Tupat. Itu lah betul. bagi dia. Palik bang. Tapi Palik Bang Abang Tupat. boleh kita Kelantan ni. Ya, sebab masa dia Saya ke Kelantan lah. Ya. Macam Tupat kan? Tupat. Tuan-tuan, kami ke Kelantan. Mana yang nak sangat saya pergi Kelantan tu daripada Setiu. Dan Setiu Terengganu. Tupat nanti aku pergi Makak ni boleh singgah ke Makak sekali. InsyaAllah. InsyaAllah. lepas sampai habis, nanti tinggal efek kesihatan juga. Nanti Boleh lah. tengok Boleh Allah. video. Boleh Allah. Baik tuan-tuan semua, terima kasih tuan-tuan kalau tengok live ini. Dapatkan sebuah hikmah daripada cerita-cerita kami paparkan ini. Ambil sisi-sisi yang baik. Semoga semua tontonan ini menjadikan sebuah tuntunan untuk kita semua. Yang hebat, yang benar hanya Allah SWT. Kita hanya perantara. Sehebat-hebat orang itu ilmunya, hebat lagi adabnya. Jagalah kita baik-baik. Semoga Allah menemukan kita dalam hikmah kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Itu untuk